masak kan, nampak ni. Ini rupa kejadian dia. Nampak tak? Inilah asam rebus yang simple yang tadi saya masak tu kan, dengan ikan 9, 10, 11, 12 semua lah. Jadi kalau kita dah bawa keluarkan mangkuk, kita taruh kat sini. Allahu Akbar. Nampak? Inilah rupa kejadian dia. Cuba jangan tak cuba. Kalau tak cuba, fried lombin with salmon. Yang ini barang yang saya lupa ni, yang 4 sekawan. Tapi saya tak taruh 4. Dia tinggal 2 kawan aja. Okey. Tengok kat sini kan. Inilah rupa daging hitam kita. Okey, kalau awak tengok setelah saya taruh colour sikit tadi kan. Inilah rupa kejadian dia. So kalau awak tengok, inilah rupa kejadian dia. Ayam. Rencah-rencah dia yang nak masak ayam masala tu ada kat dalam. Okey, ini rupa kejadian dia. Yang satu tu prata. Sekarang dah taruh sayur je. Sudah. Sayur apa ni? Bakcang. Oh, bak. Okey, inilah dia hasilnya. Nampak tu dan sotong. Apa ada kat dalam je? Dan tak lupa juga saya beli bak putih punya. Setelah kita tumiskan alia, sekarang kita go menu yang nombor 2. Yang ni kan kita dah marinate tadi, bahan-bahan kita semua dah ada kat sini. Jadi kita tak. Okey, while kita punya ayam ni kan, yang kita, ini dia sambal yang kita masak tadi tu kan. Ni dia. Inilah bentuk rupa sambal. Dalca ni yang sedap makan dengan apa? Nampak tu? Inilah bahan-bahan bakute yang akan diproses. Okey, kalau semua tengok nampak kat sini kan. Inilah bahan-bahan. Inilah dia rupanya kuih tiaw budak gemuk. Sekarang kita go menu yang nombor 2 ataupun masakan yang nombor 2. Yang so kalau tengok, inilah rupa kejadian dia. Cantik kan? Colourful kan? Full mencacas. So itulah daging bila kita rebus. Yang tak ada pressure cooker, so kita masak dalam periuk. Sekarang dia dah masukkan daging, sotong dan juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, Assalamualaikum, salam sejahtera semua. So setelah transfer kat pinggan kecil kan, inilah rupa kejadian. Okey, setelah kita potongkan dia kan, slice